Dr. Wei, ubat yang awak beri kepada saya. Saya nampak ada gula di pasaraya. Ia kelihatan sama. Betul-betul gula. Adakah awak rasa selesa selepas makan? Saya rasa selesa selepas makan. Penyakit awak hampir sembuh. Kali ini saya beri awak placebo. Asalkan awak fikir makan ubat ini, boleh hilangkan keresahan dalam hati awak. Maka ini ubat terbaik untuk awak. Weruijer. Nisir-nisir pergi. Kenapa buat begitu cakap? Nisir. Serangan bipolar. Saya boleh tolong awak tengok. Hati ini nak bagi awak. Kenapa awak buat begitu? Cakap. Tengok. Awak sendiri yang tangkap saya balik. Awak yang kata nak saya masuk penjara seumur hidup. Awak takkan bodoh fikir saya betul-betul nak tolong awak kan? Lagi satu kesalahan terbesar awak adalah cari saya jadi pakar perunding kes SAS. Sekarang mereka semua percaya saya pakar. Tapi tak percaya awak. Hahaha. Abang, Adik. awak kata tak nak lawan mereka. Cuma nak balik kerja. Adik, jangan tinggalkan saya. Jangan risau. Saya akan sentiasa di samping awak. Tak akan tinggalkan awak. Yang bisin. Awak ada nak cakap apa-apa dalam telefon tadi? Saya tak percaya Weruijer. Saya pun agak awak tiba-tiba nak pergi mendaki. Adakah petunjuk nak jumpa saya berdua? Rahsia lukisan saya dah tahu. Awak kata ini Man ini Highland. Mereka kenal sejak kecil. Langcing kena buli. Man tolong dia. Man tolong Highland. Jadi dia pun kena buli. Saya dulu tak tahu sebab kadang-kadang dia jingfeng. Kadang-kadang Man saya selalu fikir dia tipu. Saya teringat ada 4 perkataan dalam nojel itu pembuli mesti mati. Mangsa pertama kes itu ialah Jenny. Dia dibunuh selepas membuli Langcing. Man dan Highland juga pernah dibuli. Salah seorang daripada mereka mahu membalas dendam terhadap pembuli. Jadi mereka melukis peta darah di gereja. Ingin memberitahu semua orang bahawa mereka layak dibenci. Tidak. Mengapa awak fikir Man dan Highland yang buat? Saya selalu fikir Man hanya seorang yang sangat memberontak dan sangat nakal. Tetapi baru-baru ini saya ada peluang untuk bersama dengannya. Barulah saya sedar, rupa-rupanya dia hanya seorang yang suka bermain dan sangat setia kawan. Sesiapa yang pernah baca novel ini mungkin pembunuhnya. Weruijer juga dia yang paling disyaki. Dia mungkin mahu membalas dendam untuk Langcing jadi dia bunuh Jenny. Dia mengaku membunuh ramai orang. Mengapa kali ini dia tidak mengaku? Mungkin kerana saya berulang kali menghalangnya untuk bersama Langcing. Dia mahu membunuh saya. Kematian Mayong adalah tuduhannya ke atas saya. Sekarang dia mungkin mahu menuduh Man. Jika Man dipenjara, Jingfeng dan Zuji juga akan dipenjara. Dia pasti akan sangat gembira.
Yang bikin awak terlalu tidak rasional. Awak langsung tidak ada bukti. Sebenarnya sebelum kejadian Highland, saya nampak satu bayangan manusia. Pada masa itu saya tidak ambil peduli tetapi kemudian saya fikir, mungkin itu Weruije. Novel itu menulis pembuli mesti mati. Saya langsung bukan sasaran. Saya percaya Weruja yang ada dendam dengan Yang saya. akan menyerang saya. Judi pasti hampir menemui Weruije. Meracuni Highland jadi dia dipukul pingsan. Dia juga memandu kereta Highland dan melanggar saya. Nasib baik Jing Feng muncul tepat pada masanya dan menyelamatkan saya. Cepat kejar. Saya takut Jing Feng akan berlaku sesuatu jadi saya kejar. Saya nampak dengan mata. Sendiri Weruja mengakukan pistol ke arah Dia berkata Jing Feng. dia sedang menunggu pembunuh. Sebenarnya pembunuh itu adalah dia. Sebenarnya ramai orang fikir dia pembunuh dalam nojel itu. Malah Jiang Zhengzhon juga fikir dia. Jadi Weruije selalu enggan membuat keterangan dengan keluarga Zheng. Sehingga saya pergi mencarinya. Langqing dianiaya oleh Jenny di bilik cetak. Saya kembali untuk menyelamatkannya dan juga ingin menghukum Jenny. Tidak disangka sebaik saya berpaling dia sudah dibana oleh Pembunuh nojel membunuh saya tidak tahu. Adakah pembunuh nojel ini akan membahayakan Lao Chen? Kenapa kamu berkata begitu? Ingat tak bagaimana Mayong mati? Dia mati setelah saya mematahkan tulang belakangnya dengan tangan saya sendiri. Saya mahu dia melihat mata hijau saya. Dalam saat dia paling putus asa. Kerana dia berani mencederakan mangsa saya. Tidak tahu jika pembunuh nojel membunuh Jenny kerana itu. Jika begitu, Langqing juga mungkin mangsanya. Kenapa kamu berada di tempat kejadian? Kerana saya mahu melindungi Langqing. Jadi saya pergi ke bawah syarikat media untuk mencari petunjuk. Tidak disangka saya nampak yang bikin. Saya tidak mahu dia nampak saya jadi saya sembunyi. Kemudian saya nampak dia hampir dilanggar kereta. Saya syaki pemandu kereta itu adalah pembunuh nojel. Jadi saya segera mengejar kereta itu. Di jalan saya nampak bunga api seperti jaring labah-labah. Mengikut perut nojel. seterusnya akan ada orang yang dirikan. Dan pembunuh akan membunuh orang yang menyelamatkannya. Jadi saya sembunyi berdekatan menunggu pembunuh muncul. Tidak disangka Ye Jingfeng merosakkannya. Nishan? Weruije kata apapun kamu percaya. Saya sudah bertugas bertahun-tahun. Saya ada naluri saya. Saya rasa dia pasti bukan pembunuh nojel. Dengar kata kamu sudah mula menyiasat kes darah beberapa tahun lalu. Dan pembunuh darah. Sekarang kamu biarkan pembunuh ini jadi perunding kamu. dia akan membunuh kamu. Sudah dia bunuh. Dia berpihak pada Jiang Zhengzhon. Dia juga kata pada penolong penggara penyakit bipolar saya belum sembuh. Masih perlu makan ubat. Dia kata begitu masih ada orang percaya pada kamu. Tak ada orang percaya pada saya lagi. Kes SAS ditangani oleh Jiang Zhengzhon. Saya perlu berhenti segera. Tapi saya tahu Weruije sedang membantu saya. Membantu saya bagaimana dia membantu saya? Saya pernah tanya dia. Dalam keadaan apa saya boleh jumpa isteri saya? Kau ni bukan. Betul ke? Dia cakap dalam keadaan mental aku yang paling teruk. Aku akan jumpa Rensi. Sekarang aku akhirnya jumpa isteri aku. Boleh cakap dengan dia selalu teman aku. Nishan dah cukup gila ke? Kalau kau buat macam ni isteri kau takkan mati dengan tenang. Rensi kau halau Rensi. Dah cukup gila ke dia ni nak rosakkan kau. Gembira lagi tengok aku. Tengok aku betapa teruknya aku. Aku janji nak tolong kau siasat anak aku. Lepas tu nampak perempuan kaya tu dengan budak perempuan tu. Itu bukan yang paling menakutkan. Dia cakap, fikiran gelap dalam hati aku. Letak racun tikus boleh selesaikan semua. Aku betul-betul letak racun tikus dalam periuk tu. Paksa mereka minum. Air ketuban aku pecah. Sebenarnya aku tak nak lahirkan Langqing. Aku ingat kereta tu langgar mati.
Kau tahu tak betapa lega hati aku masa tu? Penyakit mental memang menakutkan. Kau nak sakit ke? Aku cuma nak jumpa Rensi. Jangan campur urusan, aku dah tengok belum. Nishan,